Terletak di daerah Kinta, Perak, Tanjung Tualang terbentang seluas 65.9 km persegi. Pekan kecil ini pernah dikenali seluruh Malaysia sebagai syurga udang galah. Sungai Kinta hanya 3 km dari Pekan Tanjung Tualang menjadi nadi sumber rezeki sejak dahulu lagi. Puluhan restoran udang pernah wujud di sini, namun hari ini hanya tinggal 9 yang masih bertahan. Inilah antara langkah menuju sekuriti makanan. Agenda pertama dalam Pelan Perak Sejahtera 2030. Menjamin bekalan makanan tempatan, memperkasa sektor agromakanan, memberi peluang kepada generasi muda. Sekuriti makanan bermaksud 4 perkara utama. Yang pertama, ketersediaan makanan. Cukup dihasilkan atau diimport. Yang kedua, akses, rakyat mampu membelinya. Yang ketiga, penggunaan, makanan yang bersih dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kestabilan, bekalan tidak terjejas walau dalam krisis. Dari kolam udang ini, tiba di restoran Sri Tualang, satu-satunya restoran halal udang galah di pekan ini. Hidangan udang galah masak butter kini bukan sahaja mengekalkan warisan rasa, malah mewujudkan pekerjaan kepada anak muda tempatan. Bersama saya, penghulu Tanjung Tualang. Apakah pendapat tuan tentang udang galah Tanjung Tualang? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku penghulu Mukim Tanjung Tualang, berkhidmat di Mukim sini, Mukim Tanjung Tualang. Okay, pendapat saya, kalau seperti kita tahu, signature ataupun muka depan di Mukim Tanjung Tualang ni sendiri, Tanjung Tualang ni adalah udang galah lah. Jadi tak hairan lah kalau ramai orang kalau disebut udang galah, dia akan cakap udang galah ni sebagai pekan, bila ditanya tentang Tanjung Tualang, orang kata Tanjung Tualang ni adalah pekan udang galah. Di sinilah kisah bermula dan diteruskan. Dari kolam ke restoran ke hati rakyat. Bersama Perak Sejahtera 2030, udang galah Tanjung Tualang bukan sekadar sajian, ia masa depan yang berdaya tahan.